Sebenarnya apa kepimpinan Sabah yang itu ni sebelum bubar ni mereka pun goyang. Mereka dah goyang lah tu dengan isu Zara awal-awal tu kan. Isu Zara tu mereka dah goyang lah. Lepas tu pula sambut pula dengan dia, kalau ikut betul tu isu hak yang rasuah 6 orang kan. Hak tu di kalangan apa orang yang kerja kerajaan, orang yang kerja swasta, orang yang bekerja ataupun orang yang ada pendidikan nulis tentang bahayanya rasuah apa semua ni, negara ni, negeri ni tirih dikerjakan oleh penyamun-penyamun kan. Terbukti secara jelas dengan video-video ni. Masa tu pok-pok ni goyang lah, goyang mereka ni. Lepas tu keluar pula isu Zara, kita boleh tengok macam mana rakyat Sabah di ambang merdeka, malam merdeka, sunyi sepi. Sabah, Borneo mencatatkan satu, orang kata apa, satu sejarah perayaan ataupun sambutan hari kemerdekaan yang ke-68 paling suram buat di Sabah. Statistik tu juga membuatkan mereka ni jadi kacau bilau. Jadi dengan campur tangan daripada apa, inilah kementerian yang ada di Semenanjung ni pun, mereka pun kena memperanan juga ni. Kalau kalah puak-puak toge-toge ni selera. Jadi hari ni kita apa kena buat? Kita buat keluar balik semua ni. Tapi kita nak beritahu, bila pemimpin yang kamu pilih salah, maka inilah hasilnya. Dan akan datang, kalau diganti sekalipun pemimpin tersebut daripada parti yang sama juga, dia parti sama tapi cuma ganti orang, ianya tidak akan diselesaikan. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, ongkaikan balik, bantu rakyat-rakyat Sabah untuk cari pemimpin yang sebetulnya. Jangan lagi memilih mereka-mereka yang membawa musibah ataupun bala kepada rakyat. Jadilah rakyat yang dihargai, bukan rakyat yang dicari hanya untuk undi. Pesan dekat orang Sabah macam tu. Ni kira apa yang budak-budak Sabah nak balik itu ni, aku pesan ni pada begitu lah. Hampa pun dalam pesan sama, kita yang di Semenanjung ni buat keluar balik VTT, share balik. Tak erti buat VTT, share, bagi hashtag ke Sabah sana, biar mereka alert dan mereka pun ingat masa nak pangkah tu, inilah apa tali barut yang merosakkan negeri Kubah. Macam tu kalau boleh. So daripada buat aja, hancurkan apa sekutu-sekutu DAP daripada sekarang.